Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sofia sebagai wartawan TVPSS Semangat Juara. Pada hari ini, saya ingin bertemu bual bersama pelajar-pelajar tingkatan 6 dan juga guru-guru tingkatan 6 berkaitan peperiksaan STPM yang akan berlangsung tidak lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama pelajar tingkatan 6 atas. Siapakah nama anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syed Afiq bin Muhammad Sazudi daripada tingkatan 6 atas. Apakah persediaan anda untuk menduduki peperiksaan STPM yang akan datang minggu depan? Okey, persediaan bagi saya dalam mendudukan peperiksaan, saya akan mempersediakan diri dalam aspek fizikal dan rohani. Terutama dari segi aspek rohani, saya akan mengutamakan solat berjemaah. Kalau boleh solat berjemaah di surau beramai-ramai dan melakukan amalan sunat seperti solat taubat, solat hajat dan sebagainya. Dari segi aspek fizikal, saya akan menghabiskan masa saya untuk yang berbaki dengan exam ni. Saya akan membuat persediaan untuk buat latihan dan terus kekal fokus di dalam kelas. Apakah harapan abang untuk pelajar-pelajar SMK Agama Segamat? Harapan saya bagi pelajar SMKA Agama Segamat ini, teruskanlah belajar kerana belajar tu fardu ain. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi tuntutlah ilmu sampai akhir hayat. Dan saya nak ingatkan semua pelajar, kita belajar ada susut naik dan turun. Kalau kita belajar rasa malas dan rasa rajin, dan kita kadang rasa kecerdikan kita kurang, kita bersangka baik dengan Allah. Sebab dalam sabda Nabi dalam hadis qudsi, Allah sebutkan, ana inda zanni abdi bi fal yazunni bima syaa. Aku akan bersangka mengikut sangkaan engkau terhadapku. Jadi kita sangka yang baik-baik, mudahan kita punya keputusan kejayaan kita cemerlang di dunia dan di akhirat. Apakah hala tuju anda selesai habis tamat pengajian STPM? Okey, hala tuju saya selepas habis pengajian di STPM SMKA Segamat, saya berhasrat untuk sambungkan pengajian saya di Universiti Malaysia untuk mengambil kos undang-undang syariah untuk menjadi sebagai peguam syariah di negeri Johor, insya-Allah. Kalau saya tidak direzekikan untuk mendapat kos yang saya inginkan, saya berhasrat untuk melanjutkan pengajian saya ke institusi perguruan untuk menjadi guru bagi ummah dan masyarakat, bagi mencamadankan masyarakat di Malaysia, insya-Allah. Kali ini saya bersama dengan salah seorang pelajar tingkatan 6. Nama saya Muhammad Adib Hafizi bin Abdul Kamal. Saya merupakan pelajar tingkatan 6 semester 3, yang di semester akhir yang akan menghabiskan pembelajaran dalam masa sebulan lagi. Okey, apa persediaan anda untuk menghadapi peperiksaan STPM? Persediaan saya dalam menghadapi peperiksaan yang akan datang ini, yang dalam masa ini, saya akan mempersiapkan dari segi fizikal dan mental lah. Persediaan dari segi mental yang penting lah bagi saya, bagi untuk kekal tenang dalam menjawab peperiksaan. Dan dari segi fizikal, kita perlu memahami lah segala apa yang kehendak soalan nak dan apa yang telah diajarkan untuk saya mengeluarkan dalam kertas peperiksaan nanti, insya-Allah. Persediaan. Baik. Apakah harapan anda untuk pelajar-pelajar di sini? Harapan saya untuk pelajar-pelajar di sini, teruskanlah kekalkan yang mana yang baik itu teruskan, yang mana yang kurang baik itu ubah kepada yang lebih baik. Yang mana pelajar-pelajar yang baru ataupun yang masuk ke dalam sekolah ini, kekalkan prestasi, kekalkan disiplin, kerana kejayaan itu datangnya daripada disiplin yang baik. Disiplin yang ikuti disiplin, baru kejayaan itu akan datang. Baik. Ke manakah hala tuju anda selepas tamat STPM? Hala tuju saya, insya-Allah, jikalau direzekikan dalam bidang undang-undang, saya akan meneruskan pengajian saya di Universiti Malaya mengambil syariah undang-undang. Dalam masa yang sama juga, jika tidak direzekikan dalam bahagian undang-undang, insya-Allah saya akan mengikuti dalam bidang perguruan
di UPSI ataupun di Universiti Teknologi Mara, insyaAllah. Universiti Teknologi Malaysia. Soalan yang pertama, apakah persediaan anda untuk peperiksaan SPPM yang penting ini? Alhamdulillah, saya telah melakukan pelbagai persediaan daripada pelbagai sudut. Antaranya, saya mengulang kaji pelajaran bersama rakan-rakan secara berkumpulan. Selain itu, saya juga menghafal menggunakan kaedah lagu serta saya mengulang kaji pelajaran menggunakan soalan peperiksaan pada tahun-tahun sebelum. Okey, baik. Soalan seterusnya, apakah harapan anda untuk peperiksaan SPPM kali ini? InsyaAllah harapan saya pada peperiksaan di penghujung peperiksaan ini, saya mengharapkan agar seluruh masyarakat yang melihat ini mendoakan saya untuk mendapat 4 flat dalam SPPM dan berjaya pada masa yang akan datang. Baik, soalan yang terakhir. Apakah hala tuju anda sebaik sahaja selepas peperiksaan SPPM ini berakhir? InsyaAllah doakan saya juga untuk melanjutkan pengajian saya ke ijazah sarjana muda di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang dakwah dan kepimpinan, dan doakan saya untuk menjadi seorang insan yang berguna kepada masyarakat, insyaAllah. InsyaAllah. Baiklah, soalan kepada calon SPPM yang kedua. Soalan yang pertama, apakah persediaan anda untuk peperiksaan SPPM yang penting ini? Alhamdulillah, sekiranya ditanyakan persediaan saya menghadapi peperiksaan SPPM yang penting ini, saya telah melakukan pelbagai usaha. Antaranya, saya selalu mengulang kaji soalan-soalan yang lepas supaya saya dapat mengenal pasti soalan-soalan yang mungkin akan keluar. Seterusnya, saya juga menggunakan kaedah lagu, terutamanya dalam subjek bahasa Arab. Soalan seterusnya, apakah harapan anda untuk peperiksaan SPPM kali ini? Harapan saya untuk peperiksaan SPPM kali ini saya mengharapkan mendapat keputusan lebih baik daripada semester yang lepas, iaitu 4 flat. Juga untuk rakan-rakan seperjuangan saya supaya kami dapat pointer 4 flat untuk semester kali ini. Okey, baik. Soalan yang terakhir, apakah hala tuju anda selepas berakhirnya peperiksaan SPPM kali ini? Hala tuju saya selepas habis peperiksaan SPPM SEM 3 ini adalah untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi, iaitu di Universiti Pendidikan Sultan Idris, mengambil dalam bidang ijazah sarjana muda, bidang dalam pendidikan bahasa Arab. Turut juga untuk rakan-rakan seperjuangan saya mendapat tempat di universiti untuk melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. Okey, baik. Terima kasih. Semoga pelajar-pelajar SPPM SEM 3 kali ini mendapat menggapai cita-cita mereka. Marilah sama-sama kita mendoakan mereka. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Itu sahaja temu bual yang sempat kami rakamkan untuk memberi kata-kata semangat kepada pelajar-pelajar tingkatan 6 untuk menduduki SPPM nanti. Pada penonton sekalian, nantikan video yang akan kami buat naik berkaitan dengan program-program yang akan dianjurkan pada tahun ini. Pergi ke sekolah belajar mengira. Sekian daripada kami, TVPSS Semangat Juara. Oh, mumtaz.